couple nak buat macam mana Ustaz? Takkan tinggalkan dia je. Kalau dah couple, apa nak buat? Saya ada tulis dalam buku ni, ada satu bab tentang Ni, couple, yes. Which is kalau kita dah jatuh cinta pada seseorang, apa nak buat? Ada 3 pilihan sebenarnya. Kalau mampu kahwin, tu first. Tapi yang kedua, kita suka pada dia tapi tak mampu nak kahwin. Contohnya budak sekolah lagi, ataupun duit tak cukup lagi, ataupun tak mampu lagi. Apa nak buat? Kita kena tahan diri kita daripada melakukan perkara yang haram dalam percintaan. Perkara haram dalam percintaan tu ada 3. First, ikhtilat. Kedua, khalwat. Ketiga, zina. So, kalau kita jatuh cinta pada dia dan tak mampu nak kahwin, tahan diri kita daripada buat 3 benda ni. Ikhtilat, khalwat atau zina. Tapi kalau kita jatuh cinta dan kita tak mampu melawan ikhtilat, khalwat dan zina ni, maksudnya kita tak mampu pun untuk bercinta sebenarnya. ya. Kita bernafsu je sebenarnya. So, Buat nafsu je. bercinta pun kena mampu dulu. Kena mampu lah. Kalau kita bercinta tapi tak mampu nak lawan dosa, itu maksudnya kita tak mampu pun. Kita sedang melalui jalan yang akan merosakkan diri kita. Yang ketiga, kalau kita jatuh cinta dalam keadaan kita tak ada niat pun nak kahwin, ataupun kita rasa mustahil nak kahwin, maka tinggalkanlah cinta tu. Contohnya, ada perempuan suka jongkok contohnya. Mustahil lah kahwin dengan jongkok. So nampak sangat nafsu. Tinggalkanlah perkara tersebut. Itu 3 cara kalau kita dah jatuh cinta, apa perlu lakukan. First apa tadi? Kalau mampu kahwin. Kalau tak mampu, jaga diri daripada benda haram dalam percintaan, iaitu ikhtilat, khalwat atau zina. Ketiga, kalau mustahil nak kahwin, tinggalkan.